Dan selepas ini perlawanan di antara RMP Ladies Blues dan juga Labuan Ladies akan menyusul. Sekarang ini Final Cup Women. Di antara RMP Ladies Blues dan juga Labuan Ladies. Sekarang ini mainan dimulakan dengan kick off daripada RMP Ladies Blues. Akak polis kita, dan sekarang ini Labuan Ladies cuba untuk mengganas, menerkam masuk melalui benteng akak polis kita iaitu RMP. Sedang menyaksikan Final Cup Women Open di antara RMP Ladies Blues dan juga pasukan Labuan Ladies. Mungkin akan mendapatkan penalty try kerana ada high tackle daripada pemain pasukan RMP Ladies Blues. Try yang diberikan sebentar tadi kepada Labuan Blues. Conversion kick. Terus dirampas ketika itu dan larian ke kawasan try pasukan Labuan Ladies. Ada larian di sana dilakukan oleh pemain RMP Lady Blues. Scrum. Bola milik pasukan Labuan Ladies yang berjaya mendapatkan first try mereka pada awal permainan. Adakah RMP Ladies Blues mampu untuk menukarkan keadaan ketika ini? Mungkin ada yang baru masuk menyaksikan Final Cup untuk Langkawi International Rugby 7-Side 2025 di Stadium Langkawi, Lada Sport Complex, Kedah Darul Aman.
Kita berlintas langsung di saluran YouTube Rugby Online TV dan juga Sport Guys MY. Tak kira di mana jua anda menyaksikannya, salah satu daripada saluran itu, kami sangat-sangat mengucapkan ribuan terima kasih. Dan larian daripada pasukan lawan ladies adakah dapat dibendung? Cubaan pemain nombor 5 ini sekali lagi cuba untuk menundukkan. Itu dia tindakan yang cemerlang daripada pemain nombor 5. Pemain yang di mana ayam tambatan untuk pasukan Labuan Ladies. Menunggu tekanan diberikan oleh pemain RMP Ladies Blues. Di mana di perlawanan Final Cup ini kita menyaksikan 2 try daripada Labuan Ladies setakat ini. Kini daripada pemain nombor 5 mereka pula. Masuk untuk conversion kick. Nampaknya RMP Ladies Blues dalam tekanan. Tak kala mereka mengorak langkah untuk berhadapan dengan kawasan Labuan Ladies. Tapi tidak semudah itu untuk Labuan Ladies membiarkan mereka bermarajalela di kawasan Labuan Ladies. Datang dari jauh, dari pulau ke pulau. Dan kini mereka ingin mendapatkan sesuatu daripada Langkawi International Rugby Sevenside 2035 edisi kali ini. Mereka menjadi finalis cup untuk mereka bawa pulang. Dan untuk mereka mengatasi RMP Ladies Blues. Tapi RMP pula pastinya ada hajat yang lebih besar. Kerana bebanan kini milik mereka. Bebanan dan tekanan pastinya ada jalan. Advantage play untuk RMP Ladies Blues. Dan teruskan oleh RMP. Knock on first. Yang diambil di sana oleh pengadil perlawanan dan memberikan scrum. Bola milik pasukan RMP Ladies Blues. Larian dilakukan tapi dapat dihalang baik oleh pemain Labuan Ladies. Masih lagi advantage play untuk RMP. Untuk dummy di sana, pemain nombor 7 RMP. Dan itu dia try yang pertama untuk RMP Ladies Blues. Jadi hasilkan saat ini. Nampaknya tidak selesa lagi untuk Labuan Ladies. Gerakan yang cukup baik memintas dan memperdayakan lawan. Mendapatkan RMP Ladies Blues. Satu lagi. Ataupun pertama kalinya try ke atas Labuan Ladies.
separuh masa yang pertama tamat dengan try daripada RMP Ladies Blues. Dan akan ditamatkan begitu saja. Kita akan saksikan untuk separuh masa yang kedua. Final Cup Women's Open antara RMP Ladies Blues dan juga Labuan Ladies. Dan selepas ini, perlawanan di antara Falcons White dan juga KPM BP Raven untuk Final Cup Men Under 20 akan berlangsung selepas tamatnya perlawanan ini. Kan kita akan fokus dahulu untuk Final Cup Women's Open. Nah, sekarang ini separuh masa yang kedua untuk kita saksikan Final Cup Women's Open di antara RMP Ladies Blues dan juga Labuan Ladies. Ayo, sama kita saksikan kick off. Hanya diarahkan balik semula. Terus berempuh dan menampakkan mereka dalam mencari azimat untuk melakukan satu kejutan. Usaha yang pastinya akan ada hasil jika usaha itu diteruskan dan tanpa putus asa. Ada larian dilakukan di seberang sana. Cuma terlepas peluang untuk RMP, terlepas pula. Dan bola kini milik pasukan Labuan Ladies. Pastinya scrum akan dilakukan hasil knock on pemain RMP. Sayang sekali larian yang cukup baik sebentar tadi, cumanya terlepas pula dalam dakapan bola tersebut. Scrum ketika ini di antara dua pasukan, di mana bola milik pasukan Labuan Ladies. Scrum not form sebentar tadi. Dan sekali lagi semula untuk scrum. Terjatuh pula. Dan advantage play untuk pasukan Labuan Ladies. Tergelincir mungkin dengan keadaan padang yang sebegini rupa. Keadaan basah dan licin. Lepas lagi pemain nombor 5 pasukan Labuan Ladies dengan larian yang cukup berjiwa seperti sang kekala. Itu dia larian yang cukup mengasyikkan daripada pemain nombor 5 Labuan Ladies. Menakjubkan. Sekali lagi memberikan
Asyik. Satu larian yang memperdayakan seluruh pasukan RMP. Masuk untuk conversion kick. Dan RMP sekali lagi menerima nasib yang sama pada separuh masa yang pertama tadi. Kini ditinggalkan jauh dengan 2 try defisit ketika ini. Mungkin deposit juga diberikan oleh pasukan RMP sebentar tadi. Namun sayangnya deposit itu tidak dapat dikembalikan. Pastinya disebabkan labuan lebih tangkas untuk membuat larian memperdayakan lawan. Terus lagi boleh rempuh. Akan terus merempuh daripada RMP. Menidakkan kemenangan oleh Labuan yang selangkah untuk memenangi Cup Women's Open. Hadiah utama untuk kategori Women's Open. Ada lagi gerakan daripada pasukan Labuan Ladies. Itu dia. Ini giliran rakan beliau pula meletakkan bola dan memberikan mereka terus layak untuk dinobatkan juara Cup bagi Langkawi International Rugby 7-Side 2025. Edisi kali ini nampaknya kita akan melihatkan Labuan Ladies datang dari jauh, dari pulau ke pulau. Nampaknya pulang dengan bergaya. Mungkin datang dengan boat, balik dengan flight. Itu pastinya untuk Labuan Ladies. Mungkin datang dengan flight, balik dengan jet. Dan kemenangan mereka ini pastinya akan dicatatkan dalam sejarah Langkawi International Rugby 7-Side. Edisi 2025 pastinya akan terukir sejarah juara wanita untuk Langkawi International Rugby 7-Side. Ada review mengenai perlawanan dengan pembantunya. Ada tindakan yang tidak dibenarkan oleh mengenai perlawanan. Kram dan bola milik Labuan. Pertukaran pemain oleh Labuan Ladies.
Lagi scrum. Bola milik Labuan. Nah, selepas ini kita akan saksikan perlawanan Final Cup Men's Under 20 di mana pasukan Falcons White akan menentang dengan KPM BP Raven. Terus dijadikan oleh RMP Ladies Blues. Mainan masih lagi diteruskan. Advantage play untuk pasukan Labuan. Guna knock-on sebenarnya. Knock-on dan memberikan... Oh, itu dia juara untuk Final Cup Women Open Labuan Ladies. Tahniah kepada Labuan Ladies berjaya menghabiskan permainan Final Cup ini dengan selaku juara. Labuan Ladies menumpaskan RMP Ladies Blues di Final Cup Women Open dengan keputusan 26-5. Agak jauh ditinggalkan dan tahniah kepada dua pasukan. Tahniah juga kepada RMP Ladies Blues berjaya sampai ke peringkat ini. Dan tahniah juga pastinya kepada Labuan Ladies yang akan menjadi pilihan untuk menjadi selaku juara Women Open. Tahniah kepada kedua pasukan dan pastinya tahniah kepada Labuan Ladies juara untuk Langkawi International Rugby 7-Side 2035 kategori Women Open.